Bakal ibu mesti tertanya-tanya apa bayi anda buat semasa dalam kandungan. Ini adalah aktiviti bayi anda. Pertama, bayi mula menendang dan bergerak aktif. Bermula sekitar minggu ke-18 hingga 25, mama akan mula rasa tendangan lembut. Bayi sedang melatih otot, sendi dan koordinasi badan. Kadang-kadang bayi juga berpusing, menendang atau menyiku mama bila aktif. Kedua, menghisap jari. Sekitar minggu ke-25, bayi mula hisap ibu jarinya. Ini bantu latih refleks menyusu yang penting selepas lahir. Ketiga, minum air ketuban, amniotic fluid. Bayi menelan sedikit air ketuban setiap hari untuk latih sistem pencernaan dan paru-paru. Rasa air ketuban berubah mengikut makanan mama. Bayi mula kenal rasa makanan mama. Seterusnya, mendengar suara dan bunyi sekeliling. Pendengaran bayi berkembang pada trimester kedua. Bayi boleh dengar suara mama, degupan jantung, muzik dan bunyi luar. Bila mama bercakap atau menyanyi, bayi boleh rasa tenang dan selesa. Akhir sekali, otak bayi mula aktif. Otak bayi berkembang pesat semasa trimester kedua dan ketiga. Bayi mula mengingati suara, bunyi dan getaran sebab itu bila lahir, bayi cepat kenal suara mama. Semoga bayi anda sentiasa gembira dalam kandungan. Siapa bakal ibu sila komen. Bakal ibu bakal sukakan bra ini dengan desain lace yang cantik dan berfungsi untuk halang bau dan bakteria walaupun cuaca panas. Pakai ni je, ibu akan sentiasa segar sepanjang hari. Yang penting ada nesting clip memudahkan ibu menyusu. Jom dapatkan sekarang di 9 Months Maternity.